Harga bufet Ramadan tak logik. Di luar kemampuan, Kuala Lumpur, harga bufet Ramadan yang ditawarkan hotel-hotel didakwa semakin tidak munasabah apabila mencecah sehingga lebih RM300 seorang, sekaligus dianggap di luar kemampuan kebanyakan orang awam. Tinjauan mendapati ramai berpendapat kos berbuka puasa tidak seharusnya melibatkan perbelanjaan tinggi, apatah lagi ketika Ramadan yang menuntut kesederhanaan. Pegawai Bank, Saidatul Akmar Mat ISA, 39, berkata harga RM200 hingga RM300 seorang tidak berbaloi memandangkan kuantiti makanan yang mampu dimakan ketika berbuka adalah terhad. Sementara itu, pekerja swasta, Azim Jainufah, 43, menyifatkan harga berkenaan sebagai pembaziran dan bercanggah dengan semangat Ramadan yang menekankan ibadah berbanding kemewahan makanan. Pandangan sama dikongsi pengusaha makanan, Azizah Mohamed Aziz, 54, yang berkata harga bufet tinggi menjadi beban terutama kepada keluarga besar, manakala pekerja swasta, Saufi Ahmad, 38, berpendapat bufet Ramadan hotel hanya relevan jika ditaja majikan. Rata-rata responden bersetuju harga bufet bawah 100 seorang lebih munasabah, dengan trend harga ketika ini dilihat semakin meningkat berbanding tahun-tahun sebelumnya.